Korang, siapa yang dekat sini yang tengah cari yang kursi yang boleh support 100 lebih dan yang boleh baring, hampa jangan risau. Nampak tak yang tengah duduk ni, hampa boleh pakai dengan kita orang punya adjustable mouse tu tau. So jom wani tengok untuk kursi adjustable mouse tu ni best ke tak best. Jom. Untuk kursi kita juga dia ada dua warna tau, yang warna hitam yang tengah duduk sekarang, dan dia ada juga untuk warna kaki. Jangan risau juga, untuk kursi kita boleh support 120kg. Nampak dekat bahagian tepi dia ada side pocket lagi. So kalau korang nak letak kunci ke, korang nak letak apa-apa, korang boleh letak dekat bahagian tepi. Dan lagi satu, jangan risau, untuk kursi kita ni design dia jenis curve. So kalau hampa lengan-lengan tangan kau tak ada masalah, dia still lagi boleh letak tangan. Okay, jangan risau juga kalau korang tengok ada logo Utangki ke tak ada. Jangan risau, ada logo Utangki untuk kursi adjustable kita. Kalau korang kata boleh baring tak, jangan risau, untuk kursi kita ada 3 level untuk korang baring tau. Okey, jom Wani tunjuk. Korang boleh tengok dekat bawah ni, dia ada 3 level ketinggian. Ni level untuk duduk, ni level tengah-tengah, ni level untuk baring tau. Jom Wani tunjuk. Kan ni level yang pertama yang duduk lah, macam Wani tengah duduk sekarang. So jom Wani tunjuk level yang kedua. Nampak? Ni level yang kedua tau hampa. Level yang kedua pun dia boleh sandak juga dan dia boleh baring. Dia boleh cover sampai hampa punya kepala, so tak ada lengah. Jangan risau. Nak tengok mood baring pula? Jom. Korang ni adalah mood yang paling baring. Hampa tengok kat tempat lain tak ada nak boleh baring, dekat Utangki je boleh baring tau. Kursi adjustable high back tau. So hampa berminat ke tak berminat, so yang mana hampa nak baring-baring ke dengan lengan tengah belakang, hampa boleh relax guna kursi adjustable kita. Sebab per harga bawah RM50 korang dah boleh dapat tau. So boleh tekan beg kuning dekat bawah tau. Yang mana berminat, hampa boleh dapatkan sekarang. Bye.